laku Abang Omar. Yeay! Sayang Abang Omar. Ha, jom kita doa. Doa? Dah boleh makan ke? Belum. Kita nak doa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka ni bagus. Allah tak tolak doa orang yang berpuasa. Wah! Ya Allah, Omar nak baju raya jerung. Hana nak raya dengan Bingo, Didi, Nana, Jojo. Terima kasih ya Allah. Hana sayang Allah. Ha, dah masuk waktu berbuka. Ha! Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Jom kita solat maghrib. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sedapnya bau. Omar Hana duduk sini dulu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu kami puasa, padamu kami beriman. Dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Ramadan tiba, umat bergembira, cari pahala, menghapus dosa. Dua anugerah paling bermakna. Nikmat dunia saat berbuka, di akhirat bertemu Tuhan yang esa. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Dari Ramadan. Kelas, tak lama lagi bulan puasa. Yeay! Nak puasa dah. Waduh. Tak boleh makan. Nanti haus. Bulan puasa lah bulan yang paling seronok. Kenapa? Sebab bulan ni Allah beri kita pahala berganda-ganda. Wow!
Wow! Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Jom siap sedia sambut bulan puasa. Ramadan mulia, Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Kelas, cuba lengkapkan tugasan dalam diary ini. Bila siap, boleh dapat stiker. Wow! Makin banyak stiker, Makin banyak pahala. Jom siap sedia. Sambut bulan puasa. Ramadan mulia, bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ni Hana punya. Wow! Cantik-cantik. Asyik-asyik. Tengok ni. Ish, nak stiker juga. Pergilah tarawih. Tak apa Faris, kita boleh kumpul lagi Sama-sama. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah, puasa jadi indah. Ramadan mulia, bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur, solat 5 waktu, mengaji selalu dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah, puasa jadi indah. Ramadan mulia, bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur, solat 5 waktu, mengaji selalu dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Ramadan tiba, jom kumpul pahala. Hana pun nak puasa lah. Bagusnya. Alhamdulillah. 3 masjid istimewa. Ustaz. Ustaz dekat mana ni? Ah? Oh, dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram? Iya, antara 3 masjid yang paling istimewa dalam Islam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wah! Masjidil Haram tu dekat Mekah kan Ustaz? Betul tu. Masjidil Haram istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 100,000 ganda. Jom
ke sana. Letaknya Hajarul Aswad, batu yang datang dari syurga. Jom kita bersama ke masjid yang istimewa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jom kita bersama ke rumah Allah yang esa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wah! Masjid Nabawi dekat mana, Ustaz? Masjid Nabawi ada di Madinah. Oh, Masjid Nabawi istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 1000 ganda, jom ibadah dalamnya. Masjid Nabawi istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Raudah taman syurga dunia, paling dekat dengan Nabi kita. Jom kita bersama ke masjid yang istimewa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jom kita bersama ke rumah Allah yang esa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wah! Dan akhir sekali ialah Masjidil. Aqsa. Betul, masjid tu ada di Palestin. Masjidil Aqsa istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 500 ganda, jom ibadah dalamnya. Masjidil Aqsa istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Kiblat umat Islam pertama di Baitul Maqdis, Palestin. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jom kita bersama ke masjid yang istimewa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jom kita bersama ke rumah Allah yang esa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ustaz, tengok ni. Wah, Oma nak pergi semua masjid-masjid ni. Boleh dapat banyak pahala. insya-Allah. Alhamdulillah. Jom kemas masjid. Out. Kelas, ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat, barang mengemas. Bagus. Tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, dekat mahligai tu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jerung, dinosaur, ada air terjun. semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, derung, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka Wah! ada di sana. Tapi lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari
kemas masjid bersama. Bersama, susun sapu-sapu bersama. Tolong! Kenapa ni? Tolong! Tolong! Berhenti! Masya Allah. Allahu Akbar. Lap macam ni tau. Faham tak? Faham, Ustaz? Hana nak lap sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama, lap, lagi bersama. Ya. Wow. Allahu Akbar. Ups, Hana lap balik ya. Maaf, Hana tak sengaja. Tak apa, jom kemas luar masjid pula. Boleh Hana tolong Ustaz? Boleh, Hana nak kemas sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. InsyaAllah. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Hana kutip semua. Ya. Boleh boy. Kutip sampah banyak-banyak, masjid bersih dan bersinar, dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Maaf Sofi, Hana bersihkan semula ya. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat mahligai syurga. Hana. Siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu. Ya ke? Baiknya Allah. Ustaz Musa, Abang Omar, jom kemas masjid. Wow, bersihnya masjid. Tahniah, Ustaz bangga dengan kamu semua. Alhamdulillah. Kemas masjid sama-sama kerana Allah yang Esa. Dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tahu tak bila meriahkan masjid, Allah akan hadiahkan syurga. Jadi, jom solat berjamaah, Baca Quran, zikir dan kemas masjid selalu. Alhamdulillah. Orang solat hebat. Omar, Hana, jom solat. Ha? Papa, kami nak tak ikut lagi. Nak dengar cerita tak? Cerita? Wah! Pada suatu
Masa dahulu Ada seorang sahabat Nabi yang hebat, sangat penyayang, pemurah dan kuat. Abu Hurairah, lelaki hebat. Abu Hurairah seorang yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Pada suatu masa dahulu Ada seorang pahlawan yang hebat, sangat berani, cekap dan kuat. Namanya Haula, wanita hebat. Haula seorang wanita yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Umar Hana nak jadi hebat tak? Nak. Jom. Kalau nak jadi orang yang hebat, Orang berjaya dunia akhirat, kemaskan diri, wuduk dan solat. Insya Allah jadi orang hebat. Ramai tokoh Islam yang hebat. Mereka semua solat. Kami nak jadi hebat. Mari tunaikan solat. Mari tunaikan solat. Allahu Akbar. Batal solat? Allahu Akbar. Ish. Jangan gaduh. Allahu Akbar. Amin. Dah habis solat? Papa, Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Betul tu. Kalau makan, batal solat. Bukan makan je. Banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Ni Papa ajar. Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar bersama cara solat dengan sempurna. Ketika solat jangan makan-makan. Batal solat. Ketika solat jangan main-main. Batal solat. Ketika solat jangan nampak aurat. Batal solat. Ketika solat jangan bercakap. Batal solat. Solat kita tadi batal. Tak apa, jangan sedih. Kita cuba setiap hari baiki solat sepenuh hati. Terus usaha tanpa henti. Moga Allah rahmati. Tak nak dah batal solat. Macam itulah. Dah azan, jom pergi masjid. Jom! Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar
naiki solat sepenuh hati, terus usaha tanpa henti. Moga Allah rahmati. Jom kita solat sempurna, jom kita terus usaha.